Hai, saya Fiza. Sebagai seorang mak, saya nak cerita sikit pasal anak-anak saya. Saya ada 2 orang anak, Isha Alfa, 9 tahun, pernah kena pneumonia. Dan Iz Ali, 3 tahun, pernah kena bronchospasm. Sejujurnya, hidup kami dulu banyak ke hospital. Sepanjang 8 tahun saya jadi mak, setahun je yang kami rasa betul-betul tenang tanpa ulang alik ward dan hospital. Tahun lepas lah paling teruk dan buatkan saya trauma. 7 kali warded dan 1 kali ICU. Saya rasa tak ada mak yang kuat tengok anak bernafas pakai alat bantu pernafasan. Tapi masa tu, kena kuat. Ada je orang cadangkan suplemen, makanan, rawatan. Kami cuba. Kami usaha. Sebab kita cuma nak satu je kan, anak sihat. Sampailah satu hari, kawan saya kenakan saya dengan contoh. Dia kata, cuba ni. Sebab aku dah letih dah tengok orang kasi keluar masuk wad. Saya pun cuba tanpa letak harapan yang tinggi. Sebab sebelum ni pun terlalu banyak harapan yang usaha macam tu je. Tapi dengan contoh, Alhamdulillah, perlahan-lahan kerisauan tu semakin berkurang. Kalau dulu nak biar anak main pun, saya takut. Cuaca, habuk, asap, makanan tu semua saya kena fikir banyak kali. Tapi sekarang saya berani dah lepaskan anak-anak saya untuk main. Jadi budak-budak biasa. Main, ketawa, enjoy kehidupan sebagai seorang kanak-kanak. Dan nikmat paling besar untuk saya adalah 6 bulan tanpa wadik. Orang lain mungkin nampak biasa. Tapi bagi saya, itu adalah keajaiban kecil. Tapi saya tak kata Shiruto ni ubat, okey? Tapi untuk kami, Shiruto ni adalah satu ikhtiar untuk kami tenang hati. Kalau awak, mak ayah yang selalu risau dengan kesihatan anak, penat dah ulang ayah hospital dan klinik, yang cuma nak anak sihat macam anak orang lain, anda mungkin boleh cuba. Cari info, faham dan buat keputusan. Dan sekiranya anda perlukan konsultasi,